Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bad'il Khalq, kitab permulaan kejadian atau kitab kejadian alam semesta. Bab berkenaan dengan firman Allah, dialah Tuhan yang memulakan kejadian makhluk ini, kemudian dia mengembalikannya, dan mengembalikan kejadian itu mudah kepadanya atau lebih mudah kepadanya. Rabi' bin Khuthaim ataupun Khaytham dan Hasan berkata, semuanya yakni memulakan kejadian dan mengembalikan kejadian kepadanya mudah. Hayyin dan hain, seperti layyin dan lain, mayyit dan mait, dayiq dan dayiq. Adakah kami telah menjadi lemah dengan sebab telah mengadakan kejadian yang pertama? Apakah jadi susah kepada kami ketika kami menciptakan kamu dan menjadikan kejadian kamu kepenatan, atwaran, yakni berbagai-bagai keadaan yang berbeza-beza, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, atau berperingkat-peringkat, di suatu peringkat begini, di suatu peringkat yang lain begini. Dia seseorang itu melampaui kedudukannya, tarafnya. Kalau kita tengok kejadian, kita ni adalah salah satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak. Alam semesta ni semua kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang besar-besar, planet-planet, macam-macam yang besar-besar. Semuanya ada permulaan, ada kesudahan dia. Ada akhirnya binasa. Kalau kita mati, makhluk-makhluk lain orang panggil binasa, hancur, musnah, rosak. Semua berlaku belaka kepada kejadian alam, bukan kepada manusia saja. Yang berbezanya ialah manusia ni dengan jihad itu dia naik darjat dia. Itu beza. Naik darjat dia tu. Dan dia ada kehendak, ada kemahuan, ada hasrat dia, ada perjuangan dia. Ada pihak lain, langit, bumi, bintang-bintang, matahari besar mana pun, dia tidak ada perjuangan, tidak ada gapo. Kalau hancur pun hancur, habis masa dia hancur. Nak ceritanya sebesar mana pun pasti berakhir dengan hancur, musnah, belaka. Kita kena tengok kejadian lain tu, bagaimana kejadian dia, apa bezanya dengan kita, dan kenapa. Maknanya kalau kita sanggup berkorban pun kita tidak berasa payah, tidak berasa berat, sebab kita tahu kedudukan kita. Walaupun kita kecil, nak berani dengan orang lain-lain, tapi apabila kita sedar kedudukan kita, tidak peliklah kalau kerana agama tu, maknanya sampai mati, sampai terkorban, sampai musnah, tidak pelik. Ini kitab Bad'il Khalq, bermakna permulaan kejadian. Mana kerana dalam bab ini akan disebutkan hak mula-mula kejadian, sebelum jadi gapo-gapo dia hak mula-mula. Selain daripada itu, hak kejadian, hak kemudian tu pun ada disebut juga. Misalnya kejadian Adam, kejadian surga, kejadian neraka, kejadian nabi-nabi, kejadian macam-macam, syaitan, iblis, kejadian binatang-binatang, kejadian Hawa. Itu dalam bab ni permulaan kejadian. Ini bab firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Dialah yang memulakan kejadian makhluk ini, kemudian mengembalikannya. Yang dimaksudkan makhluk ini ialah manusia lah, dan jin. Dia memulakan kejadiannya, tak ada siapa yang buat. Lepas tu dia mengembalikannya, yakni akan mengembalikannya. Lepas tu setelah mati itu beribu tahun, mana-mana sudah mati dah, hilang, tak tahu pergi mana, zahirnya. Tetapi Tuhan akan mengembalikannya, yakni menghidupkan semula. Ini makna ada kehidupan semula lah, ada kepercayaan tentang ma'ad, yakni hari kebangkitan. Mengembalikan yang sudah dijadikan itu kepadanya lebih mudah, atau mudah saja. Imam Bukhari buat mari, dia petik daripada kata-kata Rabi' dan Hasan Basri, mulakan kejadian dan mengembalikan semula kejadian itu setelah tiada. Kedua-duanya itu adalah mudah kepadanya. Tidak kata menjadikan semula tu lebih mudah, tidak. Maknanya Imam Bukhari tak sepakat hak tu. Hak nak buat dulu tu payah sikit kira-kiranya, hak ni lebih mudah, ataupun mudah dah kepada dia, tapi hak ni lebih mudah lagi. Maknanya ada lebih kurang tu. Ada lebih kurang. Bila ada lebih kurang, kira-kiranya kurang sempurna lah sifat Tuhan tu. Dan nak buat mula-mula sebelum buat kejadian manusia, kejadian langit, kejadian apa-apa, mudah kepada dia. Tetapi setelah tak ada tu, dah muka ada dah kerangka dia, lakaran dia dulu, nak buat pula tu lebih mudah. Ini sebuah makhluk pula jadi. Sebab itu Imam Bukhari tak sepakat hak tu. Sebab kalau lebih, maknanya dia seperti makhluk. Maha suci Tuhan daripada menyerupai makhluk. Yang kedua,
Pendapat yang kedua, ada ulama mengatakan ahwan ini memang isim tafdhil, makna dipakai dengan makna asal dia, lebih mudah kepadanya. Ini nisbah kepada penilaian kita, bukan kepada dia. Pada dia tu serupa aja. Kepada Tuhan tu serupa aja nak buat. Mula-mula nak buat, kau nak buat semula kau serupa aja. Tapi kepada kita, cuba kita fikir, yang kita duduk bantah sangat tu, yang kita payah nak terima sangat tu, Tuhan boleh menghidupkan semula tu. Kalau kita nak kira dari segi logik, lebih payah kau Tuhan nak buat. Hak mula dia boleh buat daripada tak ada langsung tu. Tak ada contoh dia boleh buat. Kalau hak sudah ada dah cuma hilang sekejap, tentu sekali lebih mudah untuk dia mengadakan semula. Maknanya pada fikiran kita, kalau kita gunakan akal, logik itu, kenapa ya kita berasa berat sangat nak terima tu? Kebangkitan semula. Sedangkan yang akan membangkitkan itu ialah Allah tu juga. Mana boleh guna kedua, boleh guna kedua. Tapi dia kata afa'aya alaina. Tetapi kalau kita kata, kita terjemah biasalah, apakah kami telah jadi penat dengan sebab kejadian yang pertama, yang menciptakan kejadian yang pertama? Adakah kamu fikir begitu? Tidak. Mana kalau kamu fikir begitu tak kena lah. Itu kamu fikir begitu bermakna kamu buat aku ni seperti makhluk. Mana begitu seolah-olahnya. Tak kena lah kalau begitu. Maknanya kami tidak penat, kami tidak lemah dengan sebab kami membuatkan kejadian yang pertama tu tidak lemah, tidak penat. Afa'aya alaina, adakah telah memenatkan kami ketika kami telah menciptakan kamu dan menjadikan kejadian kamu dulu jadi penat? Adakah kamu fikir begitu? Mana tak kena. Wa ma massana min lughub, kami telah menjadikan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak disentuh oleh kepenatan. Mana tidak berlaku penat kepada kami. Wa ma massana min lughub, kami tidak penat. Bukan berarti kalau kata hari Sabtu tu maknanya rehat. Ahad hari yang pertama membuat kejadian alam ini. Isnin yang kedua, Thulatha mana hari yang ketiga, Arba'a hari yang keempat, Khamis hari yang kelima, Jumaah hari terkumpul semua, Sab rehat. Apakah dengan membuatkan kejadian hari itu, buat semua ni ada 6 hari, dalam masa 6 hari, lepas tu hari yang ketujuh tu rehat? Seperti mana kepercayaan orang Yahudi, bila Tuhan tu buat semua ni, dia pun terlentak tidur berehat. Dia terlentak tidur berehat. Itu orang Yahudi kata. Islam kata tidak lagu tu. Inilah menjadikan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya. Wa ma massana min lughub. Jadi apa perlu nak berehat, nak guling tidurnya? Dah tidak penat. Kepercayaan penat lagu tu ini adalah kepercayaan yang tak betul, tak betul. Wa qad khalaqakum atwara. Atwara atau mana? Dari satu tahap ke satu tahap, atau dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain, ataupun dalam keadaan-keadaan yang berbeza-beza. Kami jadikan kamu dalam keadaan yang berbeza-beza. Yang ini ada beberapa makna lah mengikut ahli tafsir tu. Tawran kadza wa tawran kadza. Setengah ulama mengatakan tawran kadza wa tawran kadza, di satu tahap begini, di satu tahapnya sebagai air mani, lepas tu di satu tahap yang lain pula sebagai segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan begitulah seterusnya. Itu kejadian kamu. Di suatu tahap begini, di satu tahap begini pula. Di suatu tahap hanya seketul daging yang tidak ada gapo dia. Di tahap yang lain pula ada nyawa dah pula, masuk nyawa dah pula. Di satu tahap kamu tak ada rupa pun. Di satu tahap yang lain kamu mempunyai rupa yang begitu menarik. Ini berkenaan dengan kejadian belaka. Ada juga yang mengatakan tawran kadza wa tawran kadza itu dalam keadaan yang berbeza-beza. Kadang-kadang Tuhan buat susah, kadang-kadang Tuhan buat senang. Begitu kejadian manusia. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang suka, kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Ini keadaan ni yang berbeza-beza ni memang mengikut kejadian yang Tuhan sudah buat dah lagu tu. Kejadian manusia yang Tuhan sudah buat dah lagu. Suka, sedih, gapo.